Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Hari ini saya berada di City Alam, yang mana kafe yang menjadi pilihan saya untuk hari ini adalah Meisan Cafe, coffee house dan juga laundry. Satu benda yang unik dekat Malaysia dan ini dimiliki oleh orang Korean. Dan makanan pilihan saya hari ini adalah Shin Ram Yun, iaitu kita panggil Maggi dekat Malaysia. Tapi dekat Korea nama dia bahaya sikit. Dan Shin Ram Yun ini disediakan ataupun dihidangkan bersama dengan kimchi. Dan minuman yang menjadi pilihan saya hari ini adalah rice juice. Okey, untuk pengetahuan anda, rice juice ni kalau dekat Korea orang kata adalah minuman tradisi turun-temurun dan ini baik untuk kesihatan. Kalau dekat Malaysia kita panggil Maggi Kari, tapi kalau dekat Korea dia panggil Shin Ram Yun dan rasanya macam Maggi Kari juga, tapi nampak macam menarik. Itu yang kita cakap Korea. Okey, ada telur sini. Telur dia, tu dia. Kita bubur telur sikit, kita ambil Maggi sikit. Dan yang pasti kimchi kita jangan lupa. Sedap. Dia macam Maggi Kari tapi dia tak kari sangat, dia tak masin sangat, dia tak pedas sangat. Dia macam semuanya light je. Saya belum pernah lagi makan Maggi dengan kimchi. Inilah first time saya makan Maggi dengan kimchi dan rasa dia terbaik. Sedap dan K-pop ah. Okey, mesti korang semua tertanya-tanya macam mana rasanya Korean rice juice ni. Korang tak perlu rasa sebab aku akan rasa untuk korang semua. Okey, kita kacau dulu. Kita minum. Bismillah. Dia macam air bali sebenarnya, tapi dia beras. Memang pelik lah rasa dia. Harga untuk Korean Shin Ram Yun ni harganya RM10 dan untuk Korean Juice Rush ni harganya RM5. Dan anda boleh datang ke Meisan di City Alam untuk mencuba kedua-dua menu ini ataupun mungkin try makanan lain, okey? Jangan lupa subscribe Instagram, YouTube, Facebook, like.